Oke nih guys, nih jalan saya patah balik. Ini semacam TV kan. Nah, ini semacam bekas TV lama lah. Hanyut di sini. Kita di kapar dulu. Sangat-sangat besar, geng. Wow. Apa isi dia? Oh my god. Oh shit. Ini tulang apa nih, geng? Banyaknya ulat, geng. Sangat bau, geng. Welcome to my Ashraf TV. So hari ini setelah sekian lama saya tak pergi ke pantai ini. So hari ini saya nak ajak anda semua untuk jalan-jalan di pantai ini. Adakah kita akan menemui benda-benda yang belum pernah kita temui ataupun hanya sekedar sampah yang akan kita temui di pantai Deris ini. Jadi hari ini saya nak ajak anda semua untuk explore pantai ini dan kita akan mencari benda-benda yang hanyut daripada laut, dan semua itu akan menjadi experience kita untuk mencari benda-benda tersebut. Jom, tunggu apa lagi? Let's go. Okay guys, so seperti mana yang kita nampak sekarang ni, di belakang tu sudah terjadinya hakisan daripada pantai lah, disebabkan air ombak yang begitu besar. Jadi pantai ni hampir-hampir sampai di jalan raya. So di jalan raya kita boleh nampak dari sini. Kalau kita berada di pantai ni, kita boleh nampak jalan raya daripada sini lah. Sangat-sangat jelas. Dan kemungkinan 2-3 tahun lagi pantai ni akan betul-betul sampai di daratan jalan raya sana, dikarenakan tiadanya tembok ataupun sebagainya ataupun benteng yang boleh menghalang ombak-ombak ini untuk terus-terus menghakis pantai ini. Jadi geng, jom kita explore dulu. Kita ketepikan topik tentang pantai. Kita nak explore tentang apa yang kita jumpa di pantai ni. Jom. Okey, so hari ni hal pertama yang saya jumpa hari ni adalah tulang. Saya tak tahu ni tulang apa. Jadi mungkin ini adalah tulang ikan lumba-lumba atau ikan pari, tapi kalau untuk ukuran manusia, tulang ni sangat-sangat besar. Jadi ini bukan tulang daripada manusia lah, mungkin ikan lumba-lumba, ikan paus, dan tak tahu berapa usia daripada fosil tulang ni kita jumpa di pantai ni. Jadi korang boleh tengok dengan jelaskan. Saya harap dia fokuskan dekat situ. Tak nampak jelaskan dia. Ini ada lubang dia. Jadi ni benda pertama yang kita jumpa hari ni. So kita simpan ni dan kita akan celidik nanti menggunakan AI, teknologi AI lah. Jadi jom kita nak explore lagi benda apa yang kita akan jumpa selanjutnya. Let's go. Ini macam ada tempat orang duduk rehat ataupun sebagainya, ataupun ada orang yang sampai dekat sini, sebab ni macam ada bekas tu, korang boleh nampak ada bekas kelapa, dan juga ni ada kotak lagi sekali. Nah, mungkin ni tempat orang rehat ataupun sebagainya. Dan seperti mana kita boleh nampak ni banyak jaring-jaring yang tersangkut di sini ataupun di bawah arus ombak sampai ke tepi pantai ni. Nah, tapi ni ada kelapa lah. Jadi mungkin ni kelapa ni orang yang punya dekat sini lah, kawasan ni. Kita jumpa kasut hari ni. Nah, ni kita jumpa kasut dan tu ada macam spray. Spray apa ini? Spray apa geng? Kalau korang tahu benda ni, saya tak tahu nah. Hardex. Okay, next.
Oke, jadi saya tak tahu apa tujuan mereka mengikat baju yang warna kuning ni dekat sini. Jadi untuk supaya orang lain tak berfikir pelik-pelik, dikarenakan biasalah orang zaman dulu-dulu benda-benda yang macam simple macam ni, dia orang boleh anggap tu benda yang pelbagai macam lah. Jadi dia boleh menghasilkan satu cerita dongeng ataupun cerita yang menimbulkan fitnah dan bermacam-macam. Jadi benda tu biasanya akan menimbulkan rasa takut kepada orang yang datang di sini, ataupun ada kesan-kesan yang boleh menyebabkan orang tu beranggapan negatif dan mungkin ada kaitan dengan benda-benda sihir. Dan jadi macam tu lah. Jadi saya nak buka benda ni, takut dia boleh menimbulkan kesan yang tak baik kepada orang yang dekat sini lah. Saya tahu tujuan dia, kita nak rembat buka. Jadi geng, benda ni tak tahulah warna kuning kain ni. Jadi dia ikat dekat pokok kelapa lah. Saya pun tak tahu kenapa dia ikat ni dekat sini. Ketat juga ni kan. Duh, lama ni. Ketat lagi kan. Okey, nah. Jadi ni dia baju dia. Korang boleh nampak kan? Ni macam baju Melayu atau baju sebagainya ni. Baju keseluruhan ni. Oh, baju. Ini baju ini baju dia ikat dekat pokok kelapa. Jadi kita dah buka. Jadi kita nak buang lah. Ni tak tahu apa tujuan dia dan niat sebaliknya. Jadi kita buang dia. Tak apa. Jom kita explore lagi. Perjalanan saya tadi dari sana, dari hujung sana sampai di sini, jadi memang sudah jauh juga perjalanan saya, tapi saya nak explore lagi lebih jauh ke depan untuk kita tengok dan kita nak saksikan macam mana keadaan dia di sana lah, dan apa yang terjadi pada pantai-pantai di hujung sana dan macam mana kehakisan dia tu di sana. Nah, korang boleh nampak di sini kan masih jauh lagi perjalanan kita, jadi kita teruskan explore pantai ni. Dan semoga kita menemukan benda-benda yang menarik lah. Jadi senang untuk saya bahas nanti kepada anda yang mungkin tak tahu benda itu macam mana dan sebagainya lah. Jadi tunggu apa lagi, let's go. Okay guys, so saya menemui ni airnya apa ni, penuh ulat lah di dalam dia. No, ada ulat yang di dalam. Kita nak tuang dah. Apa isi dia? Oh my god, oh shit. Tulang apa ni geng? Banyaknya ulat geng. Sangat bau geng. Dia bau betul lah. Kita tinggal di sini dulu. Biar aja. Mungkin ada orang mancing ke. Jadi kan mungkin saya nak explore sampai sini je. Jadi sini ada rumah orang lah. Nah, ada rumah orang di tepi pantai. Jadi awalnya dulu rumah ni begitu selamat lah, sebab jauh. Tapi sekarang ni pantai dia betul-betul dah terhakai. Jadi keadaan dia macam ni. Betul lah. Nah, bau daripada botol yang saya tuangkan tadi tu sangat-sangat menyengat. Jadi sampai di sini walaupun jarak dia sangat jauh, jadi bau dia tu boleh sampai di sini. Sangat-sangat bau lah benda tu. Saya tak tahu apa benda tu. Ada tulang-tulang kecil semacam, kalau nak dikatakan ulat tu bukan ulat untuk memancing. Mungkin hewan lain lah yang digunakan untuk memancing dan sebagainya lah di sini lah kan. Jadi tak apa, kita abaikan dulu. Saya merasa dah nak muntah dah. Okay ni guys, ni jalan saya patah balik ni semacam TV kan. Ni semacam bekas TV lama lah, hanyut di sini. Ni TV tahun 90 mungkin. Kita buang je. Saya tak tahu ni tali apa geng. Kita tali kapar dulu. Sangat-sangat besar geng. Wow. Besarnya. Korang boleh tengok sendiri size dia. Wow. Sangat-sangat besar geng. Lumayan nih. Wah. Disebabkan cuaca sekarang ni makin panas, jadi saya pun dah ada rasa kehausan sikit lah di pantai ni. Jadi mungkin video saya sampai di sini saja. Jangan lupa korang like, share and subscribe Ashraf TV. Dan
hasil yang kita jumpa hari ini hanya satu je, yaitu fosil tulang ikan ataupun sebagainya. Saya tak tahu pasti benda ni. Jadi kalau anda yang tahu, jangan lupa di komen di bawah. Hanya ini benda yang menarik kita jumpa hari ini. Dan ini mungkin tulang ikan lumba-lumba, paus ataupun jerung, ataupun ikan yang saiz dia sangat-sangat besar lah ini. Tapi taklah besar ikan paus biru, geng. Boleh-boleh lah, sederhana lah benda ni. Jadi tulang ni saya akan buat kajian dengan AI, sebab AI boleh bantu kita untuk semak detail. Tapi untuk tahu pasti kita kena jumpa pakar. Jadi saya tak dapat nak jumpa pakar. Jadi kalau nak jumpa pakar kita perlu cari, sangat-sangat jauh. Sebab di sini tak ada orang pakar daripada orang pakar dengan tulang-tulang macam ni lah. Jadi tak apa, kita simpan benda ni sebagai koleksi kita, untuk kita jadikan koleksi simpanan saya sendirilah. Jadi geng, untuk anda yang menonton, jangan lupa korang like, share and subscribe. Sekali lagi saya cakap. Jadi untuk video seterusnya kita akan buat video yang lebih menarik, dan juga mungkin kalau anda ada idea, bolehlah anda di luar sana share idea dan pengetahuan anda dengan saya lah. Jadi kita apa saya cakap ni? Jadi kita sama-sama berbagi pengetahuan, ilmu ataupun sebagainya lah. Jadi guys, jumpa lagi di video Ashraf TV. Semoga video ini memberi anda pengetahuan yang baru dan sebagainya. Kerana keadaan di sini tahkis kerana ombak. Jadi di sini tak ada benteng, tak ada benda yang boleh menghalang ombak itu untuk terus-menerus menghakis pantai ini. Jadi seperti orang pepatah mengatakan, jangan berumah di tepi pantai. Jadi peribahasa ni kita pernah dengar dululah. Dari saya kecil-kecil dulu pun pernah dengar peribahasa ni. Jadi geng, jumpa lagi di Ashraf TV. Sampai sini saja. Bye bye.